music. Institut Tanah dan Ukur Negara INSTUN ditubuhkan pada 1 Mei 1998 berikutan arahan daripada Jemaah Menteri pada 9 Julai 1997. Pada ketika itu, INSTUN terletak di bawah pengurusan Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi KTPK. Tugas melatih yang dahulunya dijalankan oleh Seksyen Latihan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia kini dikendalikan sepenuhnya oleh INSTUN. Sebagai satu-satunya institusi latihan awam bagi bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan, INSTUN ditubuhkan pada tahun 1998 dan beroperasi sepenuhnya di Tanjung Malim, Perak pada tahun 2002. Berlatar belakangkan keindahan Banjaran Titiwangsa, INSTUN merupakan satu-satunya institusi latihan awam di Malaysia berfungsi dalam pembangunan program latihan dan pembelajaran dan sebagai pusat penyebaran maklumat dan rujukan utama dalam bidang tanah dan ukur negara. Dasar INSTUN ialah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan selaras dengan fungsi dan perkembangan teknologi terkini untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Perkhidmatan di INSTUN diterajui oleh pengarah INSTUN dan disokong oleh 5 bahagian utama iaitu bahagian pengurusan dan perundangan tanah, berperanan untuk membangunkan kompetensi warga pentadbiran tanah negara melalui pelaksanaan program latihan, khidmat nasihat dan penyelidikan dalam bidang pentadbiran dan perundangan tanah. Bahagian ukur dan pemetaan berfungsi untuk membangunkan kompetensi warga Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dalam melaksana pembangunan program latihan, penyelidikan serta khidmat nasihat dalam bidang ukur dan pemetaan. Bahagian teknologi maklumat berperanan melaksanakan program latihan, khidmat nasihat dan penyelidikan berkaitan teknologi maklumat serta mengurus infrastruktur dan infostruktur ICT yang menyokong kelancaran operasi INSTUN keseluruhannya. Bahagian penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab merancang dan mengurus pelaksanaan dasar serta polisi program pembangunan kompetensi tenaga pengajar, pengurusan dan penilaian latihan INSTUN serta inovasi dan penerbitan yang berkualiti. Bahagian pentadbiran dan kewangan bertanggungjawab merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras urusan pentadbiran dan kewangan di samping melaksanakan program latihan umum di INSTUN. Berdasarkan kepada visi dan misi, INSTUN menawarkan program-program latihan jangka pendek melalui pendekatan pembelajaran bersemuka di dalam bilik kuliah, pembelajaran dalam talian, seminar, kajian kes, perbincangan, latih amal, kerja lapangan dan juga lawatan. INSTUN turut menyediakan barisan tenaga pengajar pakar yang berdedikasi dan kompeten, suasana pembelajaran yang kondusif, capaian bahan rujukan dan ilmiah serta penggunaan perkakasan teknologi terkini dan moden. Antara kemudahan yang disediakan oleh INSTUN kepada peserta kursus adalah bilik kuliah, bilik penginapan, pusat kecemerlangan, auditorium dan pelbagai kemudahan lain yang terdapat di INSTUN. Selain itu, kemudahan INSTUN turut digunakan oleh agensi luar melalui sistem tempahan fasiliti kerajaan di portal MyTC. Antara kejayaan dan pencapaian INSTUN, kerjasama strategik bersama organisasi luar,
Selain itu, Instun turut menawarkan latihan kepada peserta antarabangsa melalui Program Kerjasama Teknikal Malaysia MTCP. Penganjuran seminar berimpak tinggi dan penglibatan pembentang dan peserta luar negara. Seminar Falak Nusantara SARAS. Seminar Drone SEMID. Instun juga menganjurkan seminar pentadbiran dan perundangan tanah bertujuan memberi pengetahuan dan kefahaman kepada anggota pentadbiran tanah, agensi kerajaan, swasta serta orang awam. Penganjuran program umum berkaitan nilai-nilai murni, ceramah agama, integriti dan sebagainya. Instun telah mendapat pengiktirafan piawaian kualiti pengurusan daripada SIRIM bagi Sistem Pengurusan Kualiti SPK, Pengurusan Latihan Instun dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS. Bagi memastikan peserta mendapat manfaat, kemudahan pembelajaran yang moden dan interaktif disediakan, antaranya Pusat Kalibrasi Peralatan Pengesanan Utiliti Bawah Tanah yang telah dirasmikan pada 19 Ogos 2020. Dengan kewujudan pusat kalibrasi berkenaan, membuktikan Instun sentiasa menyokong perkembangan dalam bidang berkaitan pembangunan dan pemetaan utiliti di Malaysia. Instun sentiasa mengikuti perkembangan teknologi dalam menyediakan peralatan ukur yang terkini sebagai alat bantu mengajar kepada peserta. Kemudahan bot hidrografi Instun yang dikenali sebagai Horizon dilengkapi dengan sistem kuasa penggerak, sistem pengukuran dan sistem kawalan digunakan untuk pelaksanaan kursus hidrografi. Instun telah membangunkan sistem pengurusan kursus bersepadu bagi memastikan kursus-kursus di Instun dapat dilaksanakan dengan berkesan. Instun komited untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan latihan dan pembangunan kompetensi dalam bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat berkaitan. Instun mendahului cabaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Jubli Perak Instun. Okay, buat penonton live di FB di luar sana, FB Instun. Jadi sama-sama sebelum kita nak pergi kupas lebih jauh, kita nak pergi landing kepada topik kita, saya minta pada tuan-tuan di luar sana untuk like and share FB Instun. Okey, jadi orang kata saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua penonton di luar sana yang sudi untuk mengikuti bicara ukur kita secara live ni. Okey, saya sebagai moderator anda pada pagi ini sebagai Fazili Anwar. Okey, jadi mesti kali ni live ni nampak orang kata lain macam ni. Kenapa tiba-tiba live ni agak santai, orang kata super santai. Ya, dia sebab apa tuan-tuan ni, dia kenalah dengan cuaca di luar sekarang ni. Kalau kita tengok cuaca yang tak menentu memang panas kan. Kena pula dengan tajuk kita yang kita nak kupas pada pagi ni. Aduh, panas
panasnya kerja di lapangan. Jadi untuk kita kupaskan topik live kita ni, jadi bersama dengan saya pada pagi ini Surveyor Muhammad Zaidi, merupakan pegawai seorang juruukur dan juga pegawai ukur di lapangan. Apa khabar Cik Zaidi? Alhamdulillah baik. Okey, jadi Cik Zaidi, pada pagi ni kita ada satu tugasan yang kita nak kupaskan dengan penonton kita di luar sana, iaitu satu topik, bukan topik klise tapi topik yang panas. Namanya dia pun panas. Aduh, panasnya kerja di lapangan. Jadi bila kita cakap pasal kerja dekat lapangan ni, kita mesti terfikir kerja-kerja apa. Jadi sesuai dengan kita ni topik ni, bicara ukur, makna yang berkaitan dengan ukur di lapangan. Jadi bila kita nak cerita dekat penonton kita di luar sana, siapa sebenarnya yang terlibat dengan kerja-kerja di lapangan. Tapi sebelum tu Cik Zaidi, saya pun nampak Cik Zaidi hari ni santai, berpakaian santai. Jadi ada kena mengena ke dengan kita punya kerja di lapangan ni, saya dengan berpakaian macam ni? Dah tentu lah. Saya ada Fazli, seperti mana yang semua sudah maklum lah, kita sebagai pegawai ukur ni memang terdedah lah pada cuaca terik, panas dan sebagainya lah. Betul. Dan kita memerlukan untuk memakai pakaian yang bersesuaian. Jadi, contoh yang saya cuba tampilkan lah pada pagi ini dengan vest, kita punya cap untuk melindungi lah, ataupun mengurangkan daripada kesan matahari ke atas kita lah. Okay, jadi dah kata panas tapi pakai macam saya ni buat dengan jaket cover ni, sebenarnya mesti ada sebab dia sebenarnya kita takut kena stroke habis dia. Betul. Itu dah nampak tak tuan-tuan, panas ni kerja kat luar ni. Jadi bila kita dah berpakaian macam ni Cik Zaidi, jadi sebenarnya siapa yang terlibat dengan kerja di lapangan ni sebenarnya Cik Zaidi? Boleh tak tolong kongsikan bersama dengan peserta kita punya penonton di luar sana ni? Okey, terima kasih Cik Fazli, saudara moderator kita. Jadi bila bercakap berkenaan dengan siapa yang menjalankan kerja-kerja di lapangan, jadi saya boleh bahagikanlah kepada dua kategori lah. Itu satu, pegawai yang terlibat ataupun bertugas di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia di JUPEM, dan melibatkan semua negeri-negeri yang terlibat lah. Dan kemudian satu lagi juruukur swasta. Jadi boleh saya katakan mereka ini adalah orang yang terlibat secara di lapangan ini mempunyai kelayakan dalam bidang ukur dan geometrik. Jadi sama ada sijil, diploma, ijazah ataupun dan ke atas lah. Jadi untuk makluman juga saudara Fazli, sebelum tahun 2014 kelayakan pegawai ukur JUPEM yang terlibat secara langsung lah di dalam aktiviti kerja luar ini adalah memerlukan sijil saja dengan grade J17. Masih J17 Kemudian atas inisiatif daripada pihak kerajaan, skim ini kita tambah baik kepada kita tingkatkan ada sijil kepada diploma dengan grade JA29. Ini boleh kita lihatlah di dalam perkeliling perkhidmatan GPA bilangan 11 2013. Okey ya. Mana kalau untuk pegawai ukur swasta pula ni, mereka ini perlulah berdaftar dengan syarikat juruukur tanah beresin, di mana juruukur tanah beresin ini dikawasi oleh lembaga juruukur tanah. Jadi mengapa ini dibuat adalah supaya memastikan pegawai ukur swasta supaya lebih bertanggungjawab, dan sekiranya berlaku apa-apa persoalan di kemudian, pihak pegawai ukur di pihak swasta ini bolehlah dipertanggungjawabkan. Okey, menarik. Sebab apa saya cakap menarik dengan Cik Zaidi dan juga penonton kita kat luar kat sana? Tadi Cik Zaidi ada mention kelayakan, sijil ke, diploma, ijazah dan seterusnya. Jadi kita sekarang ni kalau saya pun sebab anak belum ambil SPM lagi sebenarnya. Jadi untuk yang adik-adik di luar sana, ataupun penonton di luar sana, boleh sharekanlah kita punya live ni. Adik-adik di luar sana sekiranya berminat untuk menceburi bidang yang lasak ni, bolehlah dapatkan sijil ataupun diploma ataupun ijazah di peringkat yang tinggi lagi untuk menyertai kita ni di lapangan untuk berpanas, tapi dengan secara sihatnya. Kena ingat tu. Jadi bila kita bercerita tentang sijil, diploma, ijazah, IPT mana sebenarnya, kalau ikutkan ni soalan seterusnya, IPT mana yang menawarkan kelayakan yang dimaksudkan tadi Cik Zaidi? Boleh tak kita kongsikan dengan penonton kita di luar sana?
Boleh Syed Fazli. Jadi di Institut Pengajian Tinggi, sama ada awam ataupun swasta lah, yang menawarkan khusus berkaitan ukur dan geometrik pada peringkat awal itu adalah UTM di Johor dan UiTM serta politeknik yang tertentu. Itu peringkat awal. Kemudian zaman ke zaman, jadi bidang ukur dan geometrik ini telah dikembangkan. Manakala di IPT ini banyak yang menawarkan khusus-khusus yang berkaitan lah. Kalau kita tengok sekarang ni di UiTM Arau, di Shah Alam, di Kulim. Kemudian kita ada politeknik lah, politeknik Kurma, politeknik Sultan Ahmad Shah Kuantan dan sebagainya lah. Jadi selain daripada UTM, UiTM, politeknik itu yang utama, bidang ukur ini juga telah dipelopori lah untuk syarikat swasta ataupun kolej. Maksudnya kolej swasta. Kolej swasta yang sekarang menjalankan ataupun menawarkan bidang-bidang ukuran ialah GSTC, iaitu Geospatial Science Technology College. Jadi mungkin kalau peluang tak dapat untuk menganjurkan pelajaran di IPT awam, boleh jugalah di IPT swasta. Betul. Okey, maknanya untuk kita sambung ke peringkat diploma ataupun ijazah, dia tak tertakluk kepada universiti awam sahaja. Okey, jadi dia ada juga di universiti swasta, macam kolej Geospatial Science Technology College, GSTC. Jadi saya ingat saya ada satu lagi, iaitu Kolej Geomatika, pun menawarkan juga bidang pengajian ukur ni. Jadi itu adalah IPT ataupun IPTA, IPTS yang menawarkan bidang ukur untuk adik-adik kita di luar sana yang lepasan SPM baru-baru ni. Jadi kalau berminat untuk menceburi bidang yang kata sangat mencabar, sebenarnya bidang ni boleh kita kongsi sikit lah dengan kita punya penonton di luar sana. Ini sebenarnya adalah bidang tulang belakang kepada pembangunan negara. Jadi orang ramai tak tahu sebenarnya, tapi ini adalah bidang yang orang kata walaupun dia berpanas, berhujan, tapi itulah tunjang kepada pembangunan negara kita. Jadi kalau kita lihat Encik Rodian, bila kita dah nak bekerja luar ni kan, dia mesti ada peralatan yang kita guna pakai semasa membuat kutipan-kutipan data di tengah-tengah panas ni. Jadi boleh tak dikongsikan kepada penonton kita di luar sana, apakah peralatan yang digunakan semasa kerja-kerja kutipan data lapangan? Okey, terima kasih Cik Fazli. Jadi peralatan ukur ni kita dah mula sebelum merdeka lagi menggunakan kaedah konvensional, dan dari masa ke semasa melalui proses perkembangan teknologi yang terkini lah. Sejajar dengan teknologi semasa yang tu, maknanya peralatan ukur ni kita mengalami perubahan daripada konvensional kepada peralatan moden. Jadi antara peralatan konvensional moden, peralatan konvensional yang sedia ada lah, itu Todolite, Total Station walaupun dianggap menggunakan teknologi moden, tapi dianggap ketinggalan sekarang. Saya rasa cukup penting betul. Sebab ni kita ada banyak lagi teknologi yang kita jelaskan kemudian lah. Jadi kalau konvensional dulu kita memang menggunakan tenaga pekerja yang banyak. Kita memerlukan untuk membawa peralatan tu besar dan contoh kita bawa dia punya peralatan yang kaki tripod kayu memang sangat berat lah. Bukan kita nak bawa lagi dia punya rantai. Dengan istilah rantai tu, istilah tumpang tu nak pegang rantai untuk dapatkan nilai jarak lah. Okey ya. Dan kebanyakan kerja-kerja konvensional ini, Total Station, Todolite, dia untuk tujuan kerja-kerja ukuran pedestal lah, untuk bagi tujuan pengeluaran bilik. Dan sekarang ini yang sekarang ni Cik Fazli, alat peralatan moden ni. Jadi apa antara peralatan moden yang kita atau jumpa ataupun di pihak swasta telah menjalankan, iaitu salah satunya GNSS. So GNSS ini ialah untuk penggunaan satelit
untuk bagi mendapatkan lokasi dan juga nilai koordinat lah. So sistem GNSS ni contoh yang ada pada masa kini ialah GPS. So GPS ni salah satu jenis satelit lah. Satelit daripada Amerika Syarikat. Kemudian kita ada GLONASS daripada Rusia. Kemudian kita ada Galileo daripada Eropah. Dan kita ada yang baru juga lah, Beidou daripada China. So satelit yang semakin bercambah ini membolehkan kita punya nilai pengukuran akan menjadi lebih tepat dan lebih baik lah. Okey ya, Okey, selain daripada GNSS tu, kita ada juga UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Ini sekarang maknanya tengah hangat di pasaran lah. Betul. UAV ni kalau pergi di mana-mana, memang orang akan sangat teruja lah. Kita lihat di jabatan even kita di Eastern sini ya, Cik Fazli, kita ajukan khusus berkaitan UAV, memang sambutan sangat menggalakkan. So kita ada dari pelbagai agensi lah, daripada PBT, daripada penguatkuasa, even daripada Jepun dan juga Sabah Sarawak pun ada menghantarlah peserta untuk mempelajari teknologi UAV ataupun UAS. Sekarang UAS lah sebab dia merujuk kepada satu sistem lah. Satu sistem. Dan UAV ni digunakan bagi tujuan untuk kerja-kerja pemetaan dan juga pemantauan kawasan tanah terbakar, hutan lah, kawasan terbakar dan sebagainya lah. Dan satu lagi teknologi yang agak popular sekarang ni itu LiDAR. So LiDAR ni dia menggunakan sensor untuk tujuan pemetaan. Dan baru-baru ni kita install baru selesai menjalankan khusus tu LiDAR, kaitan LiDAR dan sambutan sangat menggalakkan lah. Ya, betul. Jadi kalau saya nak interrupt sikit, Cik Reni lah, bila cerita pasal tentang teknologi konvensional, teknologi moden, tadi orang mungkin ataupun di luar sana ingat penggunaan total station tu dah cukup moden, tapi sebenarnya dia dah ketinggalan sebab kita ada lagi teknologi yang lebih canggih, iaitu penggunaan UAV ataupun UAS, ataupun sejak bahasa senang kita nak faham, penggunaan drone. Yang ni kalau cerita pasal drone jadi kan, saya rasa tak payah cerita pun, orang tahu drone tu. Tapi di peringkat penggunaan, di peringkat institut jabatan ataupun agensi kat luar ni, dia sebenarnya memang sangat luas. Yang terutama sekali untuk tujuan pemantauan lah. Semasa yang saya nampak jugalah masa PKP dulu, pihak berkuasa memang menggunakan UAV ni nak pantau tak ada orang rentas negeri nak rentas daerah dia gunakan UAV lah sebenarnya nak buat pemantauan. Jadi bila cerita tentang penggunaan teknologi ni, memang orang kata ada cabaran-cabaran dia tu kan. Bila kita cerita tentang yang teknologi konvensional tu, maksudnya cabaran dia memang saya rasa besar. Jadi boleh tak Cik Zaidi kongsikan dengan kita punya penonton yang setia bersama dengan kita sekarang ni, apakah cabaran yang sering dihadapi oleh pegawai ukur lah di luar sana? Boleh tak sharekan dengan penonton kita? Terima kasih Cik Fazli. Jadi bercakap berkenaan cabaran untuk kerja luar ni, yang pasti yang utama antara yang perkara utama yang dialami oleh pegawai adalah panas. Panas. Kita tak boleh lari. Jadi sebagai orang yang menjalankan kerja-kerja di lapangan, kita tak dapat elak lah daripada panas. Jadi saya beri contoh saya sendiri lah, Cik Fazli ya. Tahun 1997. Lama tu. 1997 saya bekerja dengan syarikat ukur swasta lah. Pada masa tu telah mendapat projek ataupun kerja-kerja setting out bangunan di Putrajaya. Tahun 1997 Putrajaya kan tu pada waktu tu memang ibarat tanah lapang di Putrajaya tu. Tak ada satu bangunan yang ada. Maknanya Tuan Fazli boleh bayangkanlah bagaimana panasnya kita kan. Selama lebih kurang sebulan lebih kita bercampur di Putrajaya secara purata, bekerja selama lebih kurang 6 jam satu hari. Dia punya kulit ni dengan cerita lah memang orang tak kenal lah. Jadi itu antara cabaran utama lah, panas.
Dan yang lebih menarik lagi saya nak cerita ni, panas yang kedua ni. Panas tu, itu yang pertama panas dari segi fizikal lah, panas disebabkan cuaca. Dan panas yang saya nak cerita ni melibatkan emosi ataupun perasaan. Jadi kebiasaannya bila kita berjalan kerja pengukuran, kita terpaksa berhadapan lah dengan pihak-pihak berkepentingan lah. Contohnya tuan tanah, kemudian pengusaha haram atas tanah tersebut ataupun klien. Ya, jadi memang kita tak dapat nak elak akan berlaku pertengkaran disebabkan tuan tanah ni dia tak setuju dengan ukuran yang kita buat. Sebab apa dia tak setuju dengan ukuran yang dibuat ni? Kemungkinan satu, dia punya sepadan yang diusahakan tu tak mengikut kehendak dia. Maksudnya kita punya ukuran adalah merujuk kepada pelan PU yang dikemukakan oleh pejabat tanah. Dia ada maklumat yang lengkap. Jadi kita pergi atas tanah, kita akan ukur mengikut pelan. Jadi biasanya tuan tanah akan usahakan lebih. Contohnya dia ada kebun getah, mungkin dia akan usaha lebih 2 baris. Jadi bila kita pergi untuk tanda sepadan mengikut yang diluluskan, jadi dia tak setuju. Jadi dia tak setuju. So kita memang akan mengalami gangguan emosi lah. Dah jadi yang kata kes panas kat situ. Kadang-kadang sampai ada kes report kepada polis. Jadi kita terpaksa balik. Jadi kes-kes yang macam ni melibatkan panas lah. Betul. Panas kita dah jadi panas dua panas lah. So panas matahari satu, panas dengan tuan orang yang berkepentingan lah. Ini kalau cerita pasal panas ni kan, bila kita bekerja tu, dia sebenarnya dia efek lagi kepada panas tu disebabkan kita dah panas kat luar tu. Jadi tambah pula bila kita buat tu orang kata tak dipersetujui, sedangkan itu adalah keribusan yang diberikan. Dah panas lagi kat situ, double panas. Memang panas lah kerja kat lapangan ni. Jadi itu cerita isu mengenai yang kata cabaran dari segi fizikali, iaitu panas lah cerita ni kan. Jadi selain daripada tu mungkin penonton di luar sana di FB live kita sekarang ni mungkin nak tahu, takkan panas je kita kat luar ni kerja, takkan tak ada benda lain kan. Jadi boleh tak Cik Zaidi, selain daripada panas ni, apa lagi cabaran yang sering lah kita dapat semasa kita bekerja di lapangan ni Cik Zaidi? Boleh tak kongsikan selain daripada panas tadi tu? Jadi selain daripada panas tu, saya boleh bahagikanlah kepada 3 situasi ataupun suasana lah. Iaitu bila kita menjalankan ukuran, cabaran di bandar. Yang pertama, yang kedua luar bandar atau kampung, dan yang ketiga hutan. Okey. So di bandar ni saya ingat Cik Fazli pun sedia maklum lah, kita banyak melibatkan bangunan persendirian. Jadi kita nak masuk tu susah. Jadi saya ambil contoh bila kita DUPAM menjalankan inspection untuk kerja-kerja serata. Jadi bila kita nak masuk ke bangunan yang kita nak inspection tu, kadang-kadang kita dapat halangan. Halangan daripada security, kadang-kadang pihak pengurusan ataupun JMB, dan kadang-kadang ada juga daripada individu pemilik dia bangunan itu sendiri. So untuk serata ini antara salah satu cabaran utama lah, di mana dari segi akses kita nak masuk. Dan di bandar-bandar ni kebanyakan bangunan persendirian, jadi kita nak masuk tu agak susah kerana yang melibatkan keselamatan lah. Selain daripada tu, kalau kita tengok di bandar ni, kenderaan lah, kenderaan memang banyak. Kenderaan bila kita tak khusus. Jadi kita kadang-kadang kena sangat-sangat perlu berhati-hati lah. Kena ambil langkah-langkah yang sewajarnya lah. Okey ya, itu saya ringkaskan lah untuk di bandar. Okey, yang kedua, bila cabaran menjalankan ukuran di luar bandar ataupun kampung. Jadi saya sendiri pun berpengalaman Cik Fazli. Kita selalu kalau ukur di kawasan kampung ni, bila nampak orang ukur datang dia ingat tanah dia nak ambil lah. Kena ambil tanah dia nak ambil. Jadi dia akan marah lah. Tak bagi. Kadang-kadang terus keluar parah. Itu bahaya tu. Panas tu. Itu satu sebab kita kena pakai pakaian betul. Ini menunjukkan identiti kita ni jabatan yang rasmi lah, bukan pihak-pihak haram ke yang tidak dikenali. Jadi salah satu sebab kita guna menggunakan pakaian yang ada identiti jabatan lah.
So memang kita terpaksa lah. Jadi kita terpaksa komunikasi dengan tuan tanah ataupun kita terpaksa berjumpa dulu. Kalau tak boleh selesai tuan tanah asyik nak attack kita kan. Jadi kita terpaksa cari ketua kampung. Cari ketua kampung untuk bagi supaya ketua kampung ni dapat maklumkan. Sebab kalau individu yang ketua kampung ni dia hormat lain lah. Betul. Kalau kita ni staff mungkin dia kan kita nak ambil tanah dia kan. Jadi dia dah duduk berpuluh-puluh tahun. Tiba datang ukur kita nak ambil tanah dia. Jadi itu persepsi yang sangat-sangat biasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, semasa kita nak jalankan ukuran tu, biasanya kita akan terpaksa tebang pokok-pokok. Sebab kita nak untuk menandakan tanda sepadan tu, kita bukan ada pokok-pokok yang perlu ditebang. So, ini pun sama juga lah. Kita akan terpaksa hadapi dengan tuan tanah. Kan? Bila nak kena cantas, bila kadang-kadang kita sebaiknya kita cuba elakkan lah. Kita cuba elakkan. Walaupun ada kes-kes tertentu kita tak dapat nak elakkan, terpaksa juga tebang lah. Biasanya kita akan gunakan kita punya komunikasi lah dengan tuan tanah ataupun ketua kampung supaya ukuran yang kita buat tu dapat diselesaikan. Okey ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang best sikit lah. Sebab kalau di kampung ni biasanya banyak kebun. Banyak dusun. Jadi kita biasanya sekarang kalau di daerah ni musim hujan. Jadi kalau semasa pasukan ukur dia jalan kerja ukur, dia kena mohon kebenaran lah. Ini common sense lah. Maksudnya pegawai ukur, ahli-ahli pasukan ukur, kalau dia lalu ataupun jalankan ukuran di kawasan kebun, durian ke, manggis ke, rambutan ke, jadi dia sebaiknya mohon dulu kebenaran. Dia mohon kebenaran supaya tak timbul dengan tuan tanah pertelingkahan tadi. Nanti dia ingat kita curi. Ini kali dah kes. Jadi sebab biasa kadang-kadang ada ahli-ahli pasukan di luar ni, dia tak tahan. Betul juga kan. Tengah panas, tengah lapar, nampak pula pokok kelapa kan. Itu buah kelapa dapat minum sejuk-sejuk tu panas. Memang sangat-sangat lazat lah. Jadi itu cabaran lah untuk kawasan Labana ataupun kawasan kampung lah. Dan yang ketiga, hutan. Hutan ni mungkin tak berapa disukai lah oleh ahli pasukan di luar. Sebabnya hutan-hutan melibatkan kena hutan simpan. Jadi kawasan yang nak diukur tu sekarang ni tanah dah semakin mengecil, tanah dah semakin kurang. Jadi tanah yang sejarah sekarang ni mudah mengakhiri kawasan hutan simpan dia menjadi. Jadi ancaman daripada binatang buas, haiwan berbisa macam tebuan, kalajengking, ular, memang kita akan biasa lah tu. Dan saya sendiri semasa di Temeloh sebagai juru daerah di Temeloh, kita biasa dapat aduan daripada pegawai itu ada beruang. Ada beruang. Jadi itu ancaman yang biasalah di kawasan hutan. Dan kita terpaksa lah, kita terpaksa cari satu solusi yang terbaik lah macam mana kita nak. Kita tunggu kadar reda dan sebagainya lah. Dan kedua, kawasan hutan ni biasanya akan sesat lah. Dah beberapa kali saya dapat makluman, saya punya ahli pasukan di luar saya pernah sesat lah semasa perjalanan pulang. Disebabkan kawasan ukuran tu berada sangat jauh ke dalam, mungkin 5 kilo, 6 kilo, banyak bukit dan sebagainya. Jadi semasa berjalan kerja dan biasanya semasa untuk bergerak pulang lah. So masa bergerak pulang dia akan tersesat sebab mungkin salah mengikut laluan dan sebagainya lah. Dan mungkin ada yang pegawai, ada ahli pasukan ukur yang orang cakap besar. Ini senang cepat sampai tu. Dia akan sesat. Tapi kita nasihatkan lah mana ahli pasukan di luar ni semasa bekerja di hutan dengan tebal dan sebagainya. Tutur kata tu kita kena jagalah. Hati-hati lah supaya tidak mendatangkan mudarat kepada kita dan juga pasukan kita. Betul. Jadi untuk kes yang sesat ni, so biasanya apa tindakan kan? So tindakan yang biasa diambil ni, biasanya ahli pasukan semasa awal datang ke site tu, dia akan tandakan dulu lah. Sama ada dia akan tanda dengan tali tape merah tu. Ada cara. So satu kawasan misalnya cabang ke kiri, dia akan tanda satu.
Jalan depan dia akan tanda satu, bila simpang dia akan tanda satu. Sama ada menggunakan tali tip merah ataupun menggunakan parang ditetak di pokok lah supaya kelihatan bekas-bekas penambahan. supaya memudahkan ahli-ahli pasukan yang lain untuk keluar lah. Itu kalau macam tu selalunya bila orang kata kerja-kerja luar ni, cabaran dia kalau orang kampung kata bukan cabaran kecil-kecil anak lah tuan-tuan. Betul. Bukan kecil-kecil anak. Jadi seperti yang dikongsikan oleh Cik Zaidi tadi untuk penonton di luar sana itu, antara lainnya tadi adalah yang saya suka tadi tu, cabaran dengan terpaksa cantas. Betul. Dia kalau kena yang musim sekarang ni tuan-tuan kan, durian kan, kalau laluan, orang kata laluan tenang ataupun teropong tu kena pada pokok durian. Janganlah tuan-tuan, kita ada cara lain lah, mungkin kita ada cara lain lah. Sebenarnya ada cara lain untuk menghadapi cabaran tu lah. Selain daripada orang kata yang kat hutan tadi pun Cik Zaini tadi ada terangkan, haiwan berbisa, macam pengalaman Cik Zaini tadi sendiri tu, beruang, ada juga pengalaman daripada, saya rasa mungkin daripada pegawai-pegawai yang lain yang pernah dikongsikan bersama saya, kena sengat tebuan, kena penyengat, itu ada juga yang sampai masuk ke hospital je ni, dan juga yang tadi tu, yang ni berlaku pada tim saya sendiri sebenarnya je tadi. Tim saya sendiri itu bila dia orang dah pergi masuk dan nak keluar terlalu jauh. Benda ni orang kata kerja mobilisasi, iaitu bagaimana kami memberi bantuan kepada pasukan ukur di negeri lain, masuk dekat belah-belah orang kata Gombak dan keluar tu dekat Genting sana je tadi. Jadi dia nak patah balik, motor kereta parking dekat Gombak tadi, nak patah balik tuan-tuan, nak patah balik tu sangat jauh. Dan tuan-tuan cuba bayangkan dengan pengukur, dengan tim ukur, dengan bawa parang, dengan bawa tripod, cuba tahan kenderaan. Saya rasa memang kena takkan berhenti. Dia nak berhenti tu orang kata menyerah nasib tu sebenarnya. Jadi memang terpaksa tuan-tuan, terpaksa patah balik kan daripada Genting tu untuk turun ke bawah, bukannya ambil masa yang sekejap lah. Dan ada jugalah insan yang baik hati, lori yang tertumpang kan lori lah tuan-tuan, kita tumpang lori duduk kat belakang. Sebabnya seperti Cik Zaidi tunjuk tadi, dengan pakaian yang sesuai tu, pakaian kerja luar menunjukkan identiti kita daripada jabatan ataupun mungkin daripada agensi swasta menunjukkan identiti syarikat ukur. Jadi dapat bantuan lah kat situ. Bila dia tengok dengan orang kata jabatan ukur, maknanya dia tahulah ni, maknanya dia berikan bantuan untuk kita orang kata selesaikan cabaran tadi tu lah. Dah dengan panasnya tadi, dengan tak boleh nak baliknya lagi tadi. Jadi sebenarnya tuan-tuan, itu semuanya adalah cabaran yang memang kadang-kadang yang tak boleh dibayangkan oleh penonton di luar sana. Jadi sebenarnya untuk adik-adik di luar sana nak mencuburi bidang ni, jangan takut. Takut bila kita cerita cabaran-cabaran ni, dia orang takut dengan keadaan cabaran yang kita nak hadapi dengan panas tadi. Tetapi sebenarnya cabaran tu yang memberi kita jadi kuat sebenarnya. Jadi kuat untuk terus dalam bidang ni, lebih kuat untuk terus sama-sama kita menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara. Jadi Cik Zaidi sebenarnya kita pun kalau ikutkan dah nak sampai ke penghujung sebenarnya. Jadi boleh tak yang terakhir lah Cik Zaidi, yang saya rasa memang perlu lah sebenarnya ni, nasihat. Kita perlukan nasihat dan panduan lah kepada mungkin pegawai-pegawai ukur baru di luar sana Cik Zaidi. Silakan Cik Zaidi. Terima kasih Razuli. Jadi nasihat saya lah kepada pegawai ukur baru ataupun kepada mereka yang berminat lah untuk menceburi bidang ukur ni, tuan-tuan dan puan perlulah membuat persiapan. Persiapan apa tu? Persiapan fizikal dan mental. Fizikal sebab apa? Sebab fizikal kita kena ukur ni, kita akan terpaksa panjat bukit, kita terpaksa panjat gunung, kita terpaksa meredah sungai, meredah tasik, kolam, dan juga kita terpaksa meredah hutan berupa semak samun yang sangat tebal. Jadi memerlukan kekuatan fizikal yang tinggi lah. Kalau dia tak fit, maknanya dia mungkin akan tewas di tengah jalan. Jangan kata pertanyaan, tak sampai pun dah tewas. Jadi kalau kita dah krem, contoh je, kalau krem di tengah hutan, kawan-kawan pula nak kena tolong angkat, jadi akan menjejaskan satu tim ke satu pasukan pula. Itu fizikal. Kemudian yang kedua, mental kita. So selain daripada fizikal, mental. Sebab apa mental ni kena kuat? Sebab
keadaan kawasan tu sendiri yang kita nampak masa kita sampai dekat site tu, kita tengok bukit. Bukit dah sangat tinggi. Mental kita dah kadang-kadang dah down. Jadi kita kena tanamkan sikap mental, kena ready lah. Awal-awal mana pagi-pagi tu kalau kita nak keluar pergi site, kita dah tanam pada hati dah. Bukit ke, sungai ke, tasik ke, aku akan mudah. Itu tanggungjawab kita untuk selesaikan kita punya kerja-kerja buran lah. Okay, selain daripada fizikal dan mental, kena ada satu lagi lah, skill, kena ada komunikasi dan negotiation lah. So negotiation ni apabila macam saya pernah cakap tadi dengan tuan tanah, dia tak setuju dan sebagainya, mana kita kena gunakan kemahiran komunikasi untuk maklumkan kepada tuan tanah supaya dia bersetuju dengan apa yang kita ukur. Jadi apa biasanya yang ikut pengalaman saya lah, biasanya kita akan jumpa tuan tanah tu, kita akan cakap, Pakcik tu geran dah berapa lama dah turun? Betul. Dia kata, Pakcik saya dah 30 tahun tak dapat lagi geran. Jadi Pakcik kalau nak geran yang cepat, Pakcik ikut saya, setuju je dengan ukuran yang maknanya ini kita buat ukuran ni nak bantu dia dapat geran tadi. Jadi biasanya bila dia dengar kata nak dapat geran dengan cepat, jadi dia akan mengalah lah. Betul. Jadi kerana kita buat ukuran berdasarkan apa yang kita buat ukuran ikut suku lokal. Betul. Jadi bila kita buat ikut ukuran dan mungkin tak memenuhi kehendak tuan tanah, jadi kita punya skill komunikasi tu perlulah. Macam saya cakap tu salah satu lah. Mungkin contoh-contoh lain kita boleh lah pandai, kena pandai tengok orang kategori yang macam mana kan. Betul. Jadi kalau kita cerita tentang kita fizikal, mental kena ready, lepas tu orang kata skill lah, communication skill, benda-benda ni semuanya kadang-kadang kita tak sedar, dia tak diajar pun. Betul. Di dalam institut pengajian tinggi, dia mana benda ni dia kena tempuhi untuk mendapatkan kemahiran tersebut. Okay, jadi bila cakap tentang physical, mental, communication skill, jadi sebenarnya benda tu kita akan belajar semasa kita masuk ke dalam ruangan bekerja itu sendiri, bekerja ni Jadi untuk pegawai ukur di luar sana ataupun pegawai ukur baru di luar sana, itu adalah serba sedikit nasihat ataupun kita panduan yang dikongsikan oleh sebenarnya Muhammad Zaidi kita juga, dan juga merupakan juru ukur dan juga pegawai ukur untuk yang di luar sana. Jadi kita sudah pun saya rasa sudah sampai ke penghujung sebenarnya ni, sebab lama juga kita bicara ni, takut lebih daripada setengah jam, yang mana masa yang diperlukan adalah setengah jam je tuan-tuan. Jadi untuk yang di luar sana, di live FB Instone, teruskan like and share kepada semua warga-warga sosial media untuk terus bersama dengan Instone untuk mengetahui lebih bicara-bicara yang akan dikongsikan di masa-masa akan hadapan untuk tuan-tuan di sana. Jadi orang kata akhir kata daripada kami berdua untuk tuan-tuan di sana, kami sudahi bicara ukur kita dengan topik panasnya kerja di lapangan, dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I get mean when I'm drinking, but then again, sometimes I